satu kes juga saya pernah berdepan di Mas Sakinah ni. Seorang isteri kan, rumah tangga dia memang di ambang-ambang perceraian dan dia nak cuba selamatkan balik, bersolat dan dia baca Quran. Bila isteri tu buat macam tu, suami tu punya perspektif adalah isteri ni kau saja nak menunjuk yang kau ni baik. Kau saja nak menunjuk yang aku ni buruk. Kita kena kembalikan masyarakat kepada bukti-bukti daripada Al-Quran, As-Sunnah tu. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan sesama kamu. Tasyawurin taradin. Salinglah bincang, salinglah accepting, redha-redai satu sama lain. Pesan-pesan macam ni lah kadang-kadang kita perlukan tengyang-yang selalu, dibincangkan selalu, menyebabkan kita akhirnya tak naklah menangkan syaitan. Kita tahu ada syaitan yang kerja dia nak hancurkan ikatan tu, dan kalau dia dapat pisahkan suami isteri, dia seakan dapat tabik hormat lah daripada bos dia.